Audio Jungle. Tiga cara untuk kita mencapai kejayaan. Tiga proses yang kita perlu tahu. Okey, proses yang pertama adalah kita kena set goal kita. Kita kena set objektif dalam kehidupan kita dan proses ni kebanyakan orang tak tahu, especially student. Akan tanya, "Sir, bagaimana saya nak dapatkan objektif saya? Saya tak ada objektif. Saya tak tahu apa yang saya nak jadi lepas ni." Okey, anda akan tahu bahawa set objektif ini adalah terserah pada anda. Objektif dalam hidup ini bukanlah sesuatu yang datang dari langit. Bukan macam anda bangun pagi dan bila anda bangun pagi, anda buka pintu nak datang ke kolej, tiba-tiba jatuh. Oh, this is my objective. This is my objective. So this is what I want to chase. It's not something like that. You kena cari. You kena cari apa yang anda nak, apa yang anda suka dan apa yang ingin anda capai. Nampak? Sebagai contoh, bagaimana anda nak mendapatkan apa yang anda nak adalah anda kena tengok persekitaran. Anda kena tengok orang di sekeliling kita. Anda kena tengok daripada semua aspek. For example, kalau you nak jadi sebagai seorang politician, maybe you kena tengok someone sebagai role model. You kena tengok apa yang nampak menarik. Sebagai contoh, saya dulu, saya melihat lecturer saya dan saya rasa it's something yang sangat bagus. Dan saya cuba mengejar untuk menjadi lecturer. Dan itulah di mana saya mula set objektif saya. Sama juga dengan you guys. So, kadang-kadang kita tak nampak benda tu sebab kita terlalu hadkan pemikiran kita. Jadi, mulai hari ini anda kena setkan apa yang anda ingin jadi melalui kata hati anda. Sebenarnya apa yang aku suka? Apakah something yang boleh saya luangkan sampai akhir hayat saya? Apa yang saya suka? Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah you guys kena percaya pada diri masing-masing. Okay, setiap orang ada keupayaan masing-masing. Sebab itu impian dan juga objektif setiap orang adalah berbeza. Ada orang akan mahir dalam IT, ada orang mahir dalam bercakap, ada orang mahir dalam penulisan dan juga ada orang mahir dalam sport, for example. Jadi semua unsur ini, semua faktor ini akan menyumbang kepada objektif yang ingin kita capai. Jadi kita kena percaya tentang diri kita. Jikalau kita tidak percaya pada diri kita, bagaimana orang lain nak percaya pada diri kita? Percayalah, apa saja yang anda fikir tentang diri anda akan mempengaruhi apa yang orang lain fikir tentang diri anda. Dan yang terakhir adalah ini selalunya link dengan keyakinan. Okay, once kita ada keyakinan, kita dah rasa kita ada keupayaan, tapi kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak jadi macam orang itu. Sebagai contoh, kita ada role model. Nak sama PhD, kita nak jadi doktor, for example. Kita ada role model kita, lecturer kita. Tetapi kita tidak tahu bagaimana kita nak menjadi seperti dia. It's very simple. Kita kena cari role model dan apa yang kita kena buat adalah kita kena copy. Kita kena ikut. Kita kena copy bagaimana cara orang tersebut, role model tersebut menjalani kehidupan mereka. Bagaimana, berapa lama dia spend time untuk membaca, bagaimana cara dia bercakap, bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang lain dan melayan orang lain, ataupun bagaimana cara dia berfikir untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dia. Alright, dan kita boleh juga tengok bagaimana cara dia mengawal perasaan, emotion intelligence, mengawal perasaan dia dan juga mengawal perasaan orang lain, memahami perasaan orang lain. Ini semua adalah cara bagaimana kita nak menjadi seperti yang kita mahu daripada orang itu. Kita nak mencuba membaiki kesilapan diri kita, kekurangan diri kita menjadi seorang yang lebih bagus seperti role model kita.